Jadi mulai hari ni abang jaga semayang berjemaah di masjid, duduk so depan rahsia. Rahsia pertama. Rahsia kedua, curi tabung akaun masjid. Nampak tu ayat tu kasar tu. Curi akaun masjid. Maksudnya curi apa? Jangan minta, jangan tanya. Nampak je akaun mana-mana akaun masjid, Iya. Rekod. bayar api ayam. Kan sekarang ni boleh tembak guna Maybank to you tu kan. RM10 cukup lah. Macam saya dah macam ni sebanyak-banyak lah. Satu masjid. RM30 ke RM20. Masjid ni RM20, masjid ni. Ni rahsia ni. Percayalah cakap saya. Lepas benda tu, madrasah tahfiz tu RM20. Kan nombor akaun ada kat kita, senarai tu kan. Kan? Sebagai contoh, 10 biji. 10 biji baru RM200. Madrasah tahfiz tu RM20. Bil api atau bil ayam. Kan? Masjid ni RM20. Kita boleh tembak. Kan kita ada nombor akaun, kita tembak je. Tembak masuk akaun. Soal bil dia RM3,000 itu urusan dia. Yang penting kita yang ketiga, istighfar, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Niat buat 12,000 sehari. Hidup saya berubah bila saya istighfar 12,000 sehari. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Dan jangan kurang daripada 1,000. Jangan kurang daripada 1,000. Buatlah 3,000 ke 4,000, 5,000 ke sehari. Lepas tu satu lagi, last, biasakan mata ni klip. Buka aja Allah, klip Allah. Biasakan mata untuk zikirkan Allah. Klik lagi sebut Allah. Mula-mula dia sebut dulu Allah. Lama-lama hati dengan sendiri je Allah. Manfaatkan masa ni. Kalau tidak, rugi masa kita. Duk manage. Rugi masa. Boleh insyaAllah. Saya nak lahir satu orang jutawan. Saya nak lahir daripada Kedah ni seorang wali Allah dan jutawan. Boleh insyaAllah. Azam insyaAllah. Saya bawa sendiri dengan zikir, dengan amalan. Boleh insyaAllah. InsyaAllah.